Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ayah semuanya, insyaAllah kita akan teruskan sambung video tajwid santai kita bagi minggu yang kedua. Jadi minggu yang kedua ni, insyaAllah kita akan teruskan daripada surah Al-Baqarah. Kita sambung ayat yang baru insyaAllah. Kita dah selesai 148, so 149. Jadi bunyi ayatnya ialah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Okey, first kali huruf waw. Wa. Pada huruf waw, biasanya ada yang baca dengan keadaan terlaju. Jadi wamin. Jaga jangan terlaju pada waw. Pastikan satu harakat muncung secara sempurna untuk huruf waw. Wa, wamin. Okey, kalau terlaju nanti jadi ikhtilas, tak cukup satu harakat. Okey, mesti cukup satu. Wa, jangan wamin yang tu tak nak. Wa minha. Okey. Kemudian pada mim huruf bibir, nun mati jumpa ha. Ha pedas kan? Okey, nun jumpa ha. Kat sini berlaku hukum izhar. Okey, izhar apa? Izhar halqi. So, izhar halqi ni kerongkong kita, huruf ha ni tengah kerongkong. Okey, ha pedas. Wa min. Jadi kita jelaskan satu gunnah pada nun bunyi an. Wa min. Wa min ha. Ha. Okey, wa min haitsu. Kemudian selepas kita jelaskan sifat nun, ha tu tengah kerongkong dan di depan dia ada haitsu. Ya mati sebelumnya pada atas. Kita sebut harful lin. Apa dia harful lin? Huruf lin mesti dibaca dengan keadaan lembut dan suara mesti mengalir jugalah pada ya. Haitsu. Haitsu. Tapi bukan panjang, bukan sebut haitsu. Tak. Dia lembut dan mengalir suara saja. Haitsu. Kemudian pada huruf sa jangan tertukar dengan huruf sin. Sa, ujung lidah kita mesti menekan pada ujung ikacip atas bahagian depan. Ni. Sa. Su. Okey, dia lembut. Kalau sin, ujung lidah belakang gigi kecil bawah. Okey. Haitsu. So, huruf sa lembut sahaja. Kalau huruf sin bunyi desiran kan? So, berbeza. Okey. Kemudian, kha. Kharajta. Pada kha baca dengan keadaan tebal. Kha. Ke arah bunyi vokal O. Kha. Kha ni bahagian akar lidah. Okey, dia angkat ke langit lembut tanpa merapati. Jadi suara tu keluar daripada antaranya. Jadi kha bunyi O. Kha. Dia huruf tebal. Dia macam kha. Kha. Kharajta. Kemudian pada jim mati ada qalqalah sughra. Jangan baca kharaja. Tak nak. Kharaja. Ja. Tengah lidah dengan lelangit keras. Ja. Bukan je. Okey. Kharajta fawalli. Okey, pada huruf fa ada angin, fa waw muncung kemudian menekan sedikit pada lam ada tanda sadu, alirkan sedikit suara fawalli. Jangan menekan, jangan. Maksud saya jangan kita sentap. Jangan fawalli. Mesti ada sedikit aliran suara sebab sifat lam tawasud mengalir sedikit fawalli. Okey. Kemudian wajhaka. Sama macam atas tadi pada jim, je, jangan bunyi je. Wajhaka. Ha bulat, pangkal kerongkong berbeza dengan ha pedas. Wajhaka. Huruf kaf, pangkal lidah. Tapi pangkal lidah ni permulaan lelangit keras. Dia tidak menyentuh langit lembut tak. Dia permulaan langit keras. Okay? Jadi bunyi nipis huruf kaf. Ka. Okey, wajhaka syalqu. Pada shin nipis, huruf ta tebal. Okey, dia qalqalah tapi ta ni sifat dia tebal. Syalqu, syalqurul. Alif lam pada lam mengalir sedikit. Jaga-jaga jangan melantun, jangan roll. Syalqurul. Dia tepi ujung lidah menyentuh pada gusi, lama sikit. Roll. Jangan sampai roll. Kalau cepat sangat lepas jadi melantun. Syalqurul mas. Pada sin jaga sifat safir sekali dengan roh hawa. Masjid. Huruf jim
Jadi, dari bawah gerak ke belakang ke bawah jangan bunyi ci ya, jangan berangin. Masjidil Masjidil Haram. Bila kita waqaf pada huruf ro, depan ro ada mad kan? Selepas huruf mad ada mim yang kita waqaf. Bila waqaf kita matikan huruf akhir. Jadi mad arid disukun. 246 biasanya kita akan ambil 4. Okay, pada mim ada satu kali gunnah bunyi Haram. Boleh. InsyaAllah lagi sekali saya ulang. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Okey. Alhamdulillah, tahniah ibu-ibu. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung lagi sesi tajuk santai untuk minggu seterusnya. Barakallahu fikum.